Jadi Abraha bagilah 200 ekor unta Abdul Muttalib ni. Abdul Muttalib pun pergi. Abdul Muttalib ni arahkan semua penduduk Mekah ni naik ke Bukit Jabal Abu Qubais. Jadi diorang ni, penduduk Mekah ni semua tengok dari atas ni apa yang tentera Abraha nak buat kepada Kaabah ni, sambil mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang musyrik ni, bila dia dalam kesusahan, dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala aja. Tapi bila dia senang, dia minta kepada berhala-berhala. Itulah perangai orang musyrikin. Bila dia dah start menyerang ni, ketua gajah dia yang bernama Mahmud ni tak nak bangun menyerang Kaabah ni. Bila dia pusing ke Yaman, gajah tu nak pergi. Tapi bila dia pusing ke Mekah ni, ke Kaabah ni, gajah tu tak nak bangun. Sebabnya semua makhluk kenal Tuhan dia, kecuali manusia dan jin saja yang tak mengenal Tuhan dia, yang sentiasa membangkang kepada Tuhan dia. Jadi Abraha pukul gajah dia ni sampai berdarah-darah pun tetap gajah ni tak nak bangun untuk serang Kaabah ni. Lepas tu langit semua gelap gelita. Langit ni bukan sebab awan, datangnya burung berbondong-bondong ni, yang Allah cakap burung ababil ni datang membawa 3 batu, 1 di mulut, 2 di kaki dia. Bila datang burung ni, dia lepaskan batu ni daripada neraka ni, maka bila kena di kepala tentera Abraha ni, kena kepala tembus ke bawah terus. Seperti daun yang dimakan ulat ni. Berapa banyak burung tu dan berapa banyak batu tu yang dilempar kepada tentera Abraha ni, maka hancurlah tentera Abraha ni seperti daun yang dimakan ulat ni. Maka disebabkan peristiwa tentera bergajah ni dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala depan mata mereka ni, maka orang Arab ni lagi mengagungkan Kaabah ni, lagi memuliakan Kaabah ni. Sampai orang Arab ni jadikan tahun ni sebagai kiraan tahun dia. Dan pada tahun gajah ini, 50 hari selepas kejadian tentera bergajah Abraha ni nak menyerang Kaabah ni, lahirlah makhluk yang paling agung, paling mulia, iaitu penutup para Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah cerita tentang Ashabul Fil. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.